Dan orang yang saya nampak membuli dulu tu, dia orang ni lah yang akses. Dia jadi orang. Jadi CEO pula tu. Kau ngajar. Kau ajar. Jadi kita dah diajar untuk belajar tak bersetuju dengan banyak benda. Oh, pembangkang. Pembangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Buat Saja Podcast Founder Series. Saya Syarifuddin Saidan. Dan saya Fadil Rasul. Ya, Alhamdulillah. Kalau minggu lepas saya bersama dengan Tuan Fahdi. Okey, saya tak dijemput. Ya, terasa. Hari ni kita nak bercerita tentang apa keunikan hari ni pula Tuan? Yes. Guest kita siapa sebenarnya ni? Hari ni pun bukan kaleng-kaleng lah. Bukan kaleng-kaleng. Dah berniaga berapa tahun? 27 tahun. Ini dah berniaga. Kalau tengok rekod ni dah hampir 30 tahun. 27 tahun. 28 tahun. 28 tahun. 28 tahun tu Yes. Dah jadi dewasa lah tu. Dan malah dan keadaan walaupun dah berniaga lebih daripada 28 tahun, masih lagi kekal bersemangat dan momentumnya luar biasa. Yes. Tak ada yang macam pergi ni marah orang kerajaan ni, nak bersara tu macam alah. Tunggu hari. Tunggu hari tak ada. Ya, betul-betul energinya luar biasa. Memang luar biasa. Dan penjagaan beliau pun luar biasa. Melibatkan negara. Dan kalau kita tengok pasport beliau, penuh cop aja. Oh wow. Macam best Macam best kan? Okay, dan seterusnya Haji pula. Haji. Saya doakan. Haji Fadil. Okay, seterusnya 28 tahun berniaga, import export juga penjagaannya. Betul. Ya. You nak I kenalkan ke you nak kenalkan Saya sekarang? rasa Tuan Pudin kenalkan dulu. Macam you nak kenalkan je. Saya bagi teaser je sikit. Okay, baik. Saya ni lah. Kita dah ada skrip dia. Sebab saya tak ada iPad and tak boleh bawa kertas tu kan. Okay ya. Dalam episod ni kita akan menyelami perjalanan inspirasi dan kisah seorang pengasas. Pengasas Ras Niaga Sdn Bhd. Ras Niaga Sdn Bhd. Ya. Okay. Sebuah syarikat yang terkenal dengan kepakaran dalam mengimport dan menjual kereta overseas. Ya, yang berkualiti tinggi. Berpengalaman lebih daripada 28 tahun. Dan industri ni sekarang ni memang alhamdulillah dah ada membina empire perniagaan yang kukuh lah. Alhamdulillah. Dan sebenarnya beliau ni berlatar belakangkan pendidikan dalam bidang seni bina. Arkitek. Dari University of Sheffield. Kat mana tu Tuan? Intan? England. UK. My village. Your village. Dan beliau dah pun memulakan kerjaya dalam bidang otomotif dari United Kingdom lagi. I see. Waktu belajar lagi ke? Waktu belajar pun dah mula buat. Okay. So sekarang ni that's why dalam episod ni kita nak tengok macam mana semangat buat saja beliau ni yang menyebabkan daripada belajar sampai ke Malaysia sampai sekarang masih lagi buat apa yang beliau buat sekarang. Dan tambah sikit Tuan Haji Tuan Pudin. Okay, fine. Tambah sikit. Beliau juga salah seorang anak ketua kampung. Wow. Anak ketua kampung dan pada masa sama mak ayahnya adalah cikgu. Okay, tak apa. Kita bagi beliau cerita penuh pasal beliau. Kita beritahu tanpa mengingat masa lagi kita jemput kita majlis mempersila dan menjemput the one and only Haji Zuhairi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Haji, apa khabar Haji? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar Haji? Dari sudut raya. Apa Macam khabar raya Haji? Yes. Saya ada 2 kampung yang agak jauh. Saya orang selatan dan my other half orang utara. Utara selatan. Di sebelah border. Sebelah border. Setengah jam boleh shot pasport pergi cross. Tapi raya itu sempat tak cross? Raya sempat. Memang anak-anak saya pun kalau balik kampung dia dah tanya dah bila nak cross border. Dah macam culture je Haji. Macam culture. Lain macam yang boleh cross border kita nak. Dia punya anak-anak saya panggil nenek dia Mak Tok. Mak Tok, utara lah. Mak Tok ni pun asalnya daripada Satun. Daripada Thailand. So memang kap lah. Ya. Macam sirih pulang ke apa? Ke Gagang. Something like macam itulah. Dan memang saya galakkan anak-anak sebenarnya untuk pergi pada suasana lain. Kenapa cross border? Sebab kita ni sangat dipengaruhi oleh suasana. Kita suasana Malaysia, kita jadi orang Malaysia. Tapi selagi kita tak keluar Malaysia, kita tak dapat appreciate orang lain punya suasana dan cara fikir. Betul. Jadi suka saya bawa kat kampung-kampung dekat Satun, dekat
sampai ke Phuket lah. Saya dah drive sampai ke Phuket dah pun. Tapi Haji tak lajak ke Danok ke apa? Danok tu sebelah je, dekat sangat. Dekat sangat. Jadi anak-anak pergi dia nampak kan. Saya anak 5 orang. Dan dia dapat rasakan cara fikir, cara bercakap, kebudayaan orang sana lah. Dan satu saya cakap dengan anak-anak saya bahawa memang tenang. Orang sana kalau sesiapa yang dah ada experience bawa kereta ke Thailand, orang dia bawa kereta pelan, santai. Naik motor pun santai, tak kelang kabut, kan. Dia mesti ada sesuatu yang buatkan mereka jadi macam tu. Baik, itu kita akan cerita kita dalam simpan simpan dulu Ji. So, kita nak tahu dulu siapa Haji ataupun macam mana environment Haji ketika kecil yang membentuk Haji sekarang ni. Siapa sebenarnya Haji? Saya saya memang lahir di kampung lah, so to speak, di Jasin. Bandar yang dah bukan ke laut, dia ke arah pedalaman. Dan memang sekolah kampung pun, dan mak ayah pun semua cikgu. Pun cikgu sekolah kampung. Dan saya dapat suasana bangun pagi dengan ada embun nak pergi sekolah. Masih rasa. Masih rasa. Menggigil Ji tak mandi. Menggigil. Masih ada lagi. Dan alhamdulillah lepas habis di Darjah 5, barulah keluar sikit pergi ke Pekan Besar sikit, ke Jasin, masuk Arsama, masuk kat MRSM. Darjah 5? Sorry. Waktu tingkat form 1. Terkejut saya ingat dia waktu saya baru bermula PTS. Betul. Yang dia lompat tu kan. So saya tak lompat, tak apa. Tuan pun dapat lompat. Saya tak lompat. Saya dan kemudian lepas habis di SPM, buat A-level pula di KL. Jadi orang KL pula. Di KL kat mana tu Ji? KL dekat di Syeras, di Taman Syamlin. Syamlin. Mara ada buat college untuk persediaan untuk A-level di Syeras. 2 tahun. Dan waktu tu kami buat A-level tahun 88 dengan 89. Dan ditakdirkan waktu tu student yang untuk keluar negara tak boleh pergi direct untuk first year. Kami kena buat first year kat Malaysia dulu. Boleh tu. Dia macam twinning program ke? Tak, bukan twinning. Waktu tu for some reason semua student-student Mara kena buat dia punya first year di Malaysia under consortium dekat UK punya universities. Kalau macam kami under architecture, engineering, law dan sebagainya, dia buat twinning dengan ITM di NCUK, Northern Consortium United Kingdom, section 6. Selama setahun, lepas tu baru fly. Jadi kita join di UK tu tahun kedua. Gitulah. Itulah ceritanya sedikit lah. So to be honest, bila dah masuk asrama ni macam rasa miss juga kehidupan kampung tu. Yalah, tapi dekat kampung tu adakah Haji orang yang memang kanak-kanak nakal yang pergi lastik burung anak cikgu susah. Anak cikgu maghrib kena check in kat rumah kan, tak boleh lari kan. Disiplinnya dah dibina di situ. Disiplin tu kena ikut lah. Kena ikut. Lepas tu arwah mak pula memang push untuk pergi tuition. Untuk penilaian Darjah 5. Memang pergi tuition pula, ambil cikgu tuition dekat kampung sebelah. Kontroversi jugalah waktu tu. Tapi alhamdulillah waktu tu dapatlah. Waktu tu 5A waktu tu masih benda yang rare lah. Yalah. Bijak budak bijak tu. Tahun 87 lah. Sekolah kami dapat 2 orang 5A. Saya dengan anak cikgu lagi seorang. Dua anak cikgu. 2 anak cikgu. Tapi kan mak ayah cikgu. Macam mana boleh didik dengan keusahawanan tu? Macam mana boleh rasa macam tu nak tanya. Minat duit kan? Family Haji ada yang berniaga ke? Arwah ayah ni boleh kata daripada family agak kaya jugalah. Waktu kami ni dia Pengulu. Di kampung sebelah, kampung Batam Melaka. Dan family yang well to do, banyak harta dan sebagainya. Tapi mak ni orang susah. Jadi mak ni dah biasa susah dan selalu ingatkan kami lah, simpan duit. Dan saya ingat lagi bila kami ada bela lembu, waktu ayah saya tengah bekerja sebagai cikgu, kami ada bela lembu Frisian. Lembu Frisian. Frisian ni yang hitam putih tu. Susu lah. Lembu susu lah. Jadi waktu kami sekolah rendah, waktu Darjah 3, 4, 5, 6, dah biasa kejar lembu. Dan lembu bukan sikit. Kami ada 60 ekor lembu. 60 je? Wow. Dan kami perah susu bukan manual tau.
Ada mesin. Oh, ada mesin dah time tu. Oh, ini biasa. Ini dah T20 ni. Jadi saya nampaklah arwah ayah punya keusahawanan tu. Okey. Tapi dia masih cikgu walaupun dia 60 ekor lembu tapi masih lagi cikgu. Start dengan 2. Saya ingat lagi waktu 2 ekor lembu yang pertama tu waktu saya darjah 2 kot. Kena tambah 2 jadi 4 jadi 6 sampai total kita pernah ada 60 ekor. Kandang kami memang up to date lah. Macam kandang-kandang dekat Switzerland dekat Australia tu, New Zealand tu. Wow. Macam itulah. Dan selalu je banyak rombongan-rombongan daripada Jabatan Haiwan datang ke rumah nak tengok macam mana kami buat. Okey. Macam dah jadi macam kandang contoh atau peladang contoh lah, so to speak. Jadi walaupun waktu tu arwah ayah dia mengajar sampai pukul 1, petang baru tengok lembu-lembu dia. Lepas tu ada ladang tanam rumput napier, rumput gajah dan sebagainya lah. Belajarlah sikit-sikit. Tapi arwah mak dia lebih berjimat dan dia ceritalah zaman dia zaman Jepun, macam mana dia berjimat. Ingat lagi dia kata pagi-pagi sebelum pergi sekolah dia akan ambil pokok daun teh, ambil beberapa helai daun, taruh atas masak air, keringkan daun untuk buat teh. Oh, proses tu dia buat sendiri. Memang dia berjimat lah. Dan daripada kecil bila kami jual lembu, kami juga beli guni untuk makanan lembu. Dan guni tu bila dah habis kita guna, guni tu kami jual. Dan untuk nak jual tu kita kena bersihkan dulu, buang habuk-habuk dia. Saya dengan arwah mak ingat lagi kita pukul kat kibas, kumpul jual guni tu. Jadi Haji terlibat secara langsung lah menjual semua tu. Dan arwah mak pun dia buat jualan cara kecil-kecilan. Kalau dekat sekolah dia akan beli alat-alat tulis, pensil kotak, jual kat student, jual 10 sen. Dia ajarlah, dia kata nak beli ni kena harga macam ni. Margin dah jaga. Wow. Adakah Haji adalah rakan Subahat juga yang menjual tu juga? So kita consultant lah waktu tu. Ada komisen lah time tu. Macam tu lah lebih kurang. Okay. Dan orang-orang dulu tahun 70-an sangat patriotism dia kuat. Okay. Dan selalu kami dibakar. Dia kata bakar semangatlah untuk pergi masuk asrama. Bakaran apa tu Ji sebenarnya? Satu, pastikan selalu diingatkan jangan pergi sekolah yang dekat kampung tu. Dia kata campur dengan budak-budak kampung ni, pergi masuk sekolah sains. Abang masuk sekolah sains, Abang sulung. So dia path the way lah. Saya pula dari rezeki dapat MRSM. Adik yang ketiga dapat dia pun skor juga, tapi arwah ayah waktu tu dia nak divert dia kepada bahagian agama. Dia dihantar ke Ma'had Muhammadi Kota Baru. Macam pernah dengar macam famous sekolah tu. Dan dia skor, alhamdulillah. Okey. Baik. So Haji anak yang kedua daripada 5. 3 adik-beradik je. Okey, 3. Okey, baik. 5 tu gas lain mungkin tuan. Itulah. Cepat juga kau. So kiranya sekarang ni memang Haji memang mula berniaga daripada kecil. So masuk MRSM Haji jadi orang macam ni Haji. Sebab dari MRSM ni dia sama ada geng-geng MRSM dia geng-geng yang skema ke geng macam ni Haji? Sebenarnya walaupun Jasin dengan kampung saya nyalas setengah jam je sebenarnya. Malaysia Jasin? Malaysia Jasin dengan kampung ni dekat sangat. Memang family selalu datang Sabtu ada, memang dia visit lah. Tapi bila berpisah tu kena beli kari lah, basuh baju sendiri dan sebagainya lah. Tapi saya sebenarnya seorang yang pendiam. Saya tak banyak bercakap. Daripada kecil memang tak banyak bercakap. Yang jadi bercakap lebih ni bila selepas transformasi lah. Transformasi di UK dan sebagainya lah. Tapi saya rasa apa yang Mara buat ni memang saya kena puji lah. Apa yang Mara buat? Mara buat, dia buat sekolah asrama penuh, dikumpulkan anak-anak kampung yang berpotensi untuk pergi jauh ni, berkumpul dekat sekolah asrama penuh dan dijaga dengan elok, bagi makan elok dan sebagainya untuk dia excel dalam SPM, SRP dan sebagainya. Itu memang saya kena puji lah. Kredit tu Mara lah yang tu. Kredit tu Mara lah yang tu. Ya, terima kasih Mara. Tapi adakah pada ketika itu tak ada kes bully? Ataupun Haji Haji membuli ke mangsa? Tapi Haji kan kata tadi dia diam. Tapi nak cerita malu, nak cerita malu. Tapi memanglah nak membuli tu kata tak lah. Tapi sebab waktu kami masuk, saya first batch yang masuk ke MRSM waktu tu. First batch untuk MRSM Jasin. MRSM Jasin started tahun 81.
Jadi dia siap 83. Saya batch 83 87. Okey. Bila 83 tu pun MRSM tak siap. Terbengkalai lah projek tu. Saya masuk daftar pada April 83. Waktu kami masuk tu sebenarnya pihak pengurusan MRSM di MARA di KL dia dah ada senior dah. Dia bawa ke sana. Jadi senior tu diparking di MRSM Kota Baru, Kuala Terengganu, dan senior tingkatan 2 diparking di MRSM Muar. So maksudnya bila Jasin dah siap, pindah masuk Form 1 okay. Plus 2 imported seniors. Form 2, Form 3 Form 2 dan Form 3. Form 2 daripada gitu. Muar, Form 3 daripada KB. Kuala Terengganu. KT, terus ada. Terus ada. So budaya bully tu start. Memang ada lah. Sebab MRSM yang 2 ni MRSM yang lebih awal daripada Jasin. Dia dah ada budaya dia tu lah. Itu dah ada lah kan. Pengalaman haji lah yang mungkin haji nampak sendiri lalui ke, kalau boleh kongsi. Banyak. Kongsi pengalaman yang mana tu? Pengalaman haji lah sendiri. Tapi kita ambil ni lah pengalaman yang mematangkan haji. Waktu dalam MRSM tu bila nampak kejadian tu ke apa yang haji boleh belajar daripada benda tu kan. Especially on mindset. Sebab kadang-kadang kita cerita ni bukan nak burukkan MRSM. Tapi nak nampakkan sebenarnya benda tu boleh berlaku bukan sahaja di MRSM. Di semua sekolah sebenarnya boleh jadi kan. Yang sampai tahap movie, high council apa semua kan. Tapi apa boleh kita belajar? Saya rasa macam so-called light bully lah. Kalau light bully dekat sekolah macam sekolah angkatan tentera lagi hebat kan. So macam ni man-man sikit lah. So macam ambil makan dekat kantin kan. Lepas tu apa lagi? Masakkan Maggi, all those stuff dia tu. Bukan sebenarnya kadang-kadang ada setengah orang tuan Budin, dia nampak tu bully, tapi sebenarnya tu adalah culture untuk patuh kepada senior. Hormat, something yang tu lah kan. Tapi over the years, bila kita dah besar panjang ni, all our senior become our good friend. Agree. Kan? Dan orang yang saya nampak yang so-called membuli dulu tu, dia orang ni lah yang SS. Dia jadi orang. Jadi CEO pula tu. Kau ngajar. Kadang-kadang dia ada istilah nakal kan. So dia guna akal. Guna akal lah. So dia tak boleh duduk diam. Itu je hiburan jadi, yang dia ada. Bagusnya dia diberi satu ruang untuk berkreatif dalam asrama penuh, dalam suasana terkawal. Ada warden kat situ dan cikgu sebagainya. Kalau kat kampung dia mungkin dia bawa motor kan. Dia betul lagi bahaya kan. Lagi bahaya. Tapi dalam MRSM dalam tu je. Tak apa. Memang lumrah budak-budak macam tu kan. So daripada MRSM kita pergi ke lepas SPM pula. So which is haji ke sambung ke UK lah. Betul. Sheffield tu kan. Betul. Apa yang membuatkan haji memilih architecture? Yes. Waktu tu alhamdulillah saya punya SPM pun alhamdulillah. Saya was offered banyak course sebenarnya. Architecture dapat, engineering dapat, accountancy dapat. Waktu tu under UPU dia bagi banyak pilihan. Kita isi borang semua panggil. Borang kena post balik semua kan. Post balik itulah. Saya dapat UUM, saya dapat USM, architecture, saya dapat UK, saya dapat US, satu lagi mana? Perform straight A punya je. Taklah straight A, tapi adalah A tu adalah A kan. Adakah memang waktu MRSM tu haji kaki study tak masuk mana-mana BDOP ke LDP ke apa? Masuk tu pun ada cerita dia juga. Ada cerita dia juga. Hari saya dalam kat MRSM ni nak kata masuk geng yang nakal pun tak sangat. Yang geng Mas Surau pun tengah-tengah lah kan. Tengah-tengah lah. So kita bangsa-bangsa bersatu nak kawan dengan semua orang kan. Betul. Jadi but apa yang saya boleh bagi tahu apa tadi saya cakap lupa dah point tadi. Masuk mana? LDP ke BDOP ke? LDP tu sebenarnya saya dapat offer waktu saya tingkatan 4. Tapi hari yang nak interview tu saya kena gigi ulat. Dia jadi gatal-gatal. By Zohor saya nak pergi, dah sampai satu muka jadi merah. Jadi saya tak pergi. Saya terlepas first batch. Sekejap tuan. Mungkin ada kita punya yang tengok podcast ni LDP tak tahu apa. LDP tu apa je? LDP tu kalau itu di MRSM lah, bermakna Lembaga Disiplin Pelajar. Pengawas lah. Pengawas bukan penganas tau. Pengawas.
Jadi terlepas. Kemudiannya selepas 6 bulan, kawan saya yang dah masuk, dia masukkan nama saya lagi sekali. Jadilah pengawal. Jadilah LDP tu. So pengawas memang berdisiplin lah. So memang pakai kod macam ni. Ya. So aktif bahagian akademi, ini bahagian disiplin ni. Lepas tu dengan kurikulum yang cantik lagi. Memang alhamdulillah memang patutlah dapat kongsi tu. So daripada tadi Haji kata dapat banyak tu, why ambil UK, UK dengan arkitek. Architecture. UK ni sebab what happen, abang sulung dah ke US. Dia buat engineering. Jadi dia nak ikut lah. Tak boleh kalah kita. Anak nombor 2 kan. Ya, anak kedua penuh drama. Dan satu benda yang agak saya rasa macam sedikit menyesal lah, sebab waktu masuk sekolah boarding school ni kita dah terpisah dengan keluarga long time. 13. And then lepas tu sampai nak fly tu umur sekitar 21. Sorry. No. 19 20 kan. Dan buat architecture lah tu lagi 6 tahun lama. Lepas tu tak balik tu, stay back sampai umur 28. Jadi macam I should have spent more time dengan my family lah kan. Terpisah lah sementara. Terpisah lah. Sekarang baru kita boleh, bila orang tua dah tak ada, baru kita rasa I should have spent more time with them. Tiba rasa macam mungkin editor boleh masukkan elemen music background yang melodramatik sikit. Dan yalah, waktu kita hidup kita tak panjang kan, 60-70 tahun. Just imagine half of kita punya age yang patutnya kita bersama dengan orang tua tak dapat. Betul lagi. Kan. Lepas tu by time balik, saya arwah ayah meninggal waktu saya kat UK. Saya waktu saya final year, waktu tahun 96. So, waktu arwah meninggal, Haji sempat balik ke macam? Balik tapi tak sempat lah, dah kubur lah. Dan waktu meninggal pun ada drama juga. Arwah ayah ni dia waktu tu dia seorang cikgu. Bila dah pencen, maksudnya dia dah mengajar 7 sekolah di sekitar kampung. Semua orang kenal dia. Dan dia aktif dalam parti politik PAS. Dan dia bukan orang politik sangat pun, tapi ini satu benda, mungkin satu point nak bagi tu kat Tuan Hudin lah. Kita waktu tu kan banyak tak agree dengan kerajaan waktu tu. Ada pandangan, pergi ceramah sana, ceramah sini. Jadi kita dah diajar untuk belajar tak bersetuju dengan banyak benda. Pembangkang. Pembangkang. Jadi sama juga dalam bisnes pun macam tu juga. Kita kena diajar untuk challenge, jangan terima apa yang kita nampak. Kita boleh buat tambah baik. Bukan masuk jadi pembangkang ni tak bagus, tapi kita boleh tambah baik. Kita nampak loophole tu kat mana? Kita nampak loophole tu kat mana yang kita boleh nampak, boleh lebih baik pada apa yang kita nampak tu lah. Saya mungkin satu tarbiyah awal lah kot. Yang I would say, don't accept the norms. So itulah yang menjadikan Haji seperti Haji sekarang. Don't simply say yes lah. Don't simply say yes. Dan saya ingat, this is true enough. Waktu saya buat fizik dulu kan, kita belajar formula V equal to IR kan, electricity kan, voltage sama dengan I kali R. Dan saya punya style waktu tu, saya tak suka menghafal. Saya suka derive sendiri. Apa formula semalam? Waktu dalam exam SPM, saya derive sendiri, tulis kat tepi, baru saya jawab soalan. Padahal saya boleh hafal je. Jadi sama macam sekarang kan, saya perasan itu berlaku kat diri saya. Saya nampak benda tu, saya beli-beli je baju Melayu, tapi tak, saya nak buat sendiri. Saya boleh, contoh nak buat sesuatu, saya nak buat, ikut cara saya. Ada kaedahnya. Ada kaedah. Walaupun dia merugikan, sebab orang dah buat dah. Dah ikut dah. Kan? Tapi nak ikut jalan tepi juga. Bagusnya belajar, dan benda tu berlaku kat anak saya yang kedua sekarang ni. Dia macam tu. Saya rasa tu karakter anak nombor 2 tuan. Dia tak terima the norm. Siapa yang anak kedua boleh tak komen kat bawah. Betul lah. Betul ke tidak? Sama itu lah karakternya. Ada masalah sikit. Ada pro and cons lah. Tengok keadaan. Okay. Jadi Haji masih tak jawab lagi soalan kenapa architecture tu. Architecture Saya ingat tu. Saya daripada kecil saya suka melukis. Memang arwah mak nampak saya punya talent kat situ lah. Dan kefahaman kita, orang kita, bila kita pandai melukis mesti architecture. Zaman dulu. Okay. Itu yang saya faham dulu, which is not necessarily the case. Sebab architecture ni dia half arts and half technology. Jadi dia kena dua. Jadi kalau orang yang spend too much time melukis tapi tak deliver on time, tak jadi juga.
Tapi kalau boleh deliver on time, tapi yang lukis tu tak jadi pun tak jadi juga. So you need kena strike in between. Kena, balance lah. Kena balance. Jadi kenapa architecture? Sebab konon-kononnya architecture ni arkitek dia ada nama. Ada nama. Masuk studio kan. Silo. Tapi kemudian ni saya mungkin boleh share sikit. Over the years saya agak idealistic bila dalam architecture dulu. You can be very idealistic dalam saya buat sisi dalam Malay House kan, sebab it relates dengan kita punya system of belief, value dan sebagainya. Tapi bila start kerja, saya buat kerja praktikal tahun 93 dengan 94 di KL. Saya balik Malaysia kerja. It's all about money. Of course, permintaan business orang. Lah. It's all about business. So full stop. So I cakap, okay, is this yang aku spend masa panjang-panjang ni 6 tahun tu? It's just this. So kemudian bila saya sambung buat saya punya professional, second degree, waktu itulah permulaannya nak buat macam-macam. Saya bawa balik waktu tu 7,000 kad raya ke UK dan jual kad raya kat UK. Oh, dah start dah jadi entrepreneur. Itu ceritanya. Sebab masalah besar student UK ialah tak ada kad raya. Tapi nak raya juga. Tapi nak raya, nak hantar kad kawan-kawan. Budak UK nak hantar kad dekat kampung kan. Problem nombor 2 ialah kad raya kita yang cantik semua besar-besar dan berat. Bila nak post, mahal. Duit post dia £1. £1 student mahal. So saya design kad yang ringan. Dah ada Haji yang design. Saya design. Wow. Ada gambar Big Ben lipat 3 A4 dan saya print di Malaysia dengan kos yang murah. Saya fly, saya bawa balik 7,000 kopi. Saya ada 24 ejen seluruh UK waktu tu. 24 ejen itu. Saya jual dalam masa seminggu. That time raya Haji ejen je. That time Haji make money berapa banyak kalau boleh share? Waktu tu okey, tak boleh lagi. Saya habis minggu pertama puasa, dekat saya print lagi di UK pula. Reprint design sama reprint. Okay. Saya jual 14,000 kopi. 7,000, 14,000. Revenue waktu tu lebih kurang dalam £3,000 lebih lah. That time kira sedap lah untuk student. £5 figure lah kalau balik Malaysia. Betul. Dan ni yang paling best. Dengan ada saving sikit £1,000, saya beli my first Mercedes-Benz 1 NOE. Terus dengan bisnes kad raya boleh beli Merc. Saya cakap dengan kawan, aku beli Mercedes pakai duit kad raya tau. Orang terkejut. Lain macam harga kita tu £5,600. So tadi macam mana kita nak ke segmen kedua ke macam mana? Ya, kita nak masuk dekat bahagian bisnes pula. Haji dah habis belajar. Tadi dah intro sikit, ada buat perniagaan. Sekarang kita nak pergi macam mana boleh bermula berniaga. Cuma satu tuan, sebelum kita ke segmen 2 bisnes, saya diberitahu bahawa ada info lah, ada dah bisik tadi, bahawa Haji ditajuk oleh Mara ke UK. Betul. Tapi hati Haji berterima kasih kepada Mara walaupun tajaan tu dapat, still bayar. Wow. Kenapa je? Boleh macam ni. Okay. Sebenarnya bila saya balik 96 tu, saya tak habis belajar sebab saya punya arwah ayah meninggal 10 hari sebelum saya final presentation. Jadi saya cakap dengan Twitter, doktor doktor lupa dah. Cakap dia orang ni kan very compassion. Kata you go, you come back then we talk. So saya balik kampung, then selang lebih kurang seminggu 2 minggu saya balik UK. Dia kata don't worry, you can extend for the next year. Sambung. So saya akan buat presentation tahun satu lagi. Okay. Dan situlah macam mana, apa soalan tadi, sorry? Soalan dia, Haji dapat tajaan Mara untuk belajar, tapi Haji still nak membayar. Okay, jadi makanya saya punya pinjaman Mara sekitar untuk 2 sijil tu dibuat dalam 330,000 macam tu lah. Tapi Haji habis ke tak sebenarnya? Habis. Tapi next year tu baru dia nampak lah. So macam cuti setahun ke lah? Ya, cuti setahun. Dan itu pun alasan juga nak berniaga kereta. Setahun cuti jadi tu cuti berniaga setahun tu kereta. tak balik lah. Tak balik. Okay. Dan bukan setahun, saya cuti lagi 1 tahun. So dalam masa sekitar 2 tahun setengah saya jual 200 biji kereta. Itu yang tak nak bayar tu. Itu yang tak nak biasa siswa tu. Jadi dia ada 2 alasan lah sebenarnya. Satu, arwah ayah meninggal. Nombor 2, ada peluang untuk extend. Extend lah. Kan? Waktu tu dah start jual kereta dah. Satu kereta dapat dalam £200, commission £250.
Saya pernah jual satu minggu 11 biji kereta waktu tu. Ini jual ke Malaysia? Malaysia tak, ke waktu UK? tu saya jual ke student dulu. Oh, jual Mercedes-Benz. Tengah. Banyak orang student-student kita kan mak bapak waktu tu boleh kirim anak beli kereta, ingat tak? Betul zaman tu. Dia balik je, dia bawa balik. Jadi betul. saya lah brokernya. Saya lah jadi pengurusnya. Bijak. Okay, Haji, so kami balik pada soalan. Kenapa Haji tak nak sebab Haji dah confirm walaupun Haji lambat habis sebab extension tu, tapi Haji pelajar yang cemerlang. Betul. Dan biasanya memang marah ni once kalau kau cemerlang, kau boleh dapat 1%, 10% je bayar. Betul. Memang 90% tanggung off ataupun 100%. Betul. Paling tak pun memang 99% lah tanggung apa semua. Betul. Tapi Haji bertindak untuk membayar 100%. Why? Saya berfikir macam ni, bila lepas balik dan start berniaga kat Malaysia ni dan lebih mengenali Mara lah di HQ, dan banyak cikgu-cikgu saya pun dekat HQ Mara juga. Dan saya terlibat, dia juga bagi saya skim untuk pinjaman waktu saya berniaga motor 2013. Dia bagi saya 2.6 juta waktu tu. Dan saya cakap kalau saya tak nak bayar boleh, tak masalah. Ya, tapi biasiswa, saya sebab saya dah berniaga dan saya boleh buat installment pun, cakap saya nak bayar, tak ada masalah. Sebab supaya duit tu student lain boleh pakai. Satu je saranan Haji lah. Trend orang muda sekarang kan. Tak dapat beasiswa tu satu. Lepas tu PTPTN sekarang ni. Tak nak bayar. Dah tak nak bayar pula. So saranan Haji kepada mereka yang mentality opposite dengan Haji. Sebenarnya kita dapat pembiayaan untuk study ni satu anugerah sangat besar. Betul. Especially kita pergi overseas sebab kos tinggi. Waktu saya 300,000 untuk architecture. Itu tahun berapa tu? By now easily double. Dah. Betul. Double 500,000 tak lari. Kalau medicine easily 1 million. Betul. Jadi bear in mind, peluang kita dapat tu peluang yang sangat besar yang merubah hidup kita. Dari segi apa yang kita belajar, pengalaman hidup, dan kita tengok pengalaman di luar negara. Kita nak bayar dengan apa? Setakat nak bayar sebulan 1,000, what is that? That change your whole view, that change your whole generation. Bagi saya satu benda yang bayarlah. It's nothing. Apa yang kita dapat ni, apa yang saya rasa saya ada pengalaman ni, satu yang jauh lebih besar. 300,000 bukan kata sikit, tapi is worth the value yang mana orang lain boleh dapat peluang yang sama. Ya, kesinambungan kepada duit tu boleh disambung pula oleh Correct. anak keturunan kita pula. Correct. Ya, so jangan ngelaklah bayar tu. Sila bayarlah. Fadil dah bayar tak? Alhamdulillah. On track tuan. Alhamdulillah. Saya sama juga mentaliti kesian kat junior-junior kita nanti. Okay. Bagus. Baik, kita akan berhenti rehat sebentar sebelum kita masuk segmen ke kedua. segmen 2. Kita jumpa lepas ni. Buat saja podcast.